Sebenarnya ramai juga orang kita yang lebih suka beli handbag yang lawa-lawa ni berbanding pada itu macam mana Ustaz? Tu semua liability. Tu semua liability guys. Tu semua liability. Kalau beli handbag 1,000, lepas tu boleh tak jual 1,500? Ada orang beli tak rasanya bag tu? Kan. Mesti kurang jual tu harga kurang daripada bila dia jadi barang second hand, kecuali barang tu akan jadi barang antik. Antik lain lah kan. Dia akan turun harga. Okey, kita buang pasal handbag tu. Kita cerita pasal doktor yang suka beli handbag. Kita cakap macam mana kalau macam saya ada duit ni, berapa yang saya boleh kalau saya nak melabur dalam saham tu? Okey, dia dalam pelaburan saham, minima dalam pelaburan saham ni kita kena beli 100 unit. 100 unit saham. Dia 100 unit saham ni dia terpulang kepada harga saham kita nak beli. Katalah harga saham yang kita nak beli tu 20 sen satu saham. Kali dengan 100 unit. Berapa? 20 sen kali 100? RM200 lah. RM200. 20 sen kali 100 unit RM200. Maksudnya modal permulaan yang kita nak mula adalah RM200 untuk beli saham tersebut, dan dia ada fee lain lah, brokerage fee dan sebagainya. Maknanya modal permulaan tu dalam RM250 kita dah boleh melabur.